beli telur ayam pencen, nak masak apa? Telur ayam pencen ni macam-macam kita boleh masak, kan? Telur ayam pencen ni, kenapa dia pencen? Dia dah gaji lah pencennya. Tak, nama je telur ayam pencen. So kita masak telur ayam pencen. So kita gunalah sikit bawang. Okey, letak sikit-sikit je. Lepas ni kita nak blend. Okey, kita nak blend. Okey, kemudian lada kampung ni dia sedap sikit, dia pas. Terbang tangkai dia, kemudian ada ni, dan sedikit halia. Kita bagi berlemak sikit. Sikit je halia. Kita blend jugalah. Tapi kalau tak blend pun tak apa, kita letak askan je. Kita dibuanglah yang hujung ni. Putih. Dan kita masuk untuk kisar. Okey, masuklah sikit air. Okey, masuklah sikit air. Kalau tidak nak kisar macam mana? Dia tak jalan pula. Masuk lagi sikit dah. Okey. Dan kita kisar. Telur tadi tu kita tus. Dan okey, kita panaskan sedikit minyak. Jaga letak ni. Okey, yang kita buat tadi tu, kita panaskan. Kita panaskan. Lepas tu bubur garam kasar. Bubur garam kasar. Bila dah agak mendidih tu, kita pun letak telur tadi. Kita letak telur tadi. Lepas tu kita letak sedikit, tiram sikit je. Okey, nak bagi rasa sikit. Okey, lepas tu kita letak ni seasoning. Dan kita letak ini lada dan kacang. Gau-gau.
Gaul-gaul dia. Dan kita letak kicap. Bagi hitam sikit lah. Okey. Kita letak sedikit gula. Okey. Dan letak ni tomato sikit. Tunggu dia melekat tu, kira okey lah. Okey. Kira dah masak. Okey. Selamat menjamu selera.